10 tahun akan datang. Sebab kalau 5 tahun macam dia boleh nak buat benda tu, tapi kita orang cakap ikut realistik punya tu lah. At least kita ada time lah kan. Okay, 10 tahun tu apa kau nak? Realistic term dengan condition dunia sekarang. Kalau boleh, apa yang aku nampak is, kalau boleh financial stable, Okay. aku boleh provide more to my family. Tolong apa yang boleh. To be honest, aku pun tak terfikir pasal nak berkeluarga sendiri lah, macam berkahwin lah sangat. Faham. Aku nak fokus dekat helping my own family first lah. So need to be financial stable. And kalau boleh, aku sebenarnya perlu lagi improve social skill aku. Faham. Mungkin apa yang kita nampak sekarang ni, kita tengah berspontan. Faham. Tapi kalau commit aku kat 100%, sebenarnya aku ni awkward gila, serius. Faham, sebab awkward gila. sama macam yang kau cakap tu lah. Aku kalau buat konten, aku dengan kamera mampus, tak ada masalah. Betul. Tapi kalau aku nak shoot kat luar, aku jadi hosting, serius bro, aku memang menggigil. Walaupun aku dah biasa buat benda tu kan. Contoh aku ambil job luar, aku shoot kat kedai kan, tangan aku still ada shaking. Yes. Aku rasa macam Perlu lah. fikir orang judge weh. Ya, betul. Apa siup mamak ni kan, dengan kameranya. Cakap merapu depan ni kan. So, tapi kalau aku dalam bilik, aku buat konten,